آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Bi rahmatika nasta'in ya Fattah ya rabbal alamin wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan limpah kasih sayangnya dapat kita memahami, dapat kita mengambil manfaat. Sambungan kita daripada 9 sebab jadi muwafiq, kita telah baca 5 daripada 9 sebab tu. Dan di akhir pada bab masalah yang kelima, iaitu kemudian kata penyusun muallif lagi yang dimaksudkan oleh Syekh Daud ni, iaitu kitab yang dia petik tentang masalah muwafiq, masbuk muwafiq ni, yang mana dia telah mengambil daripada kitab yang dinamakan Al-Bahjatul Mardiyah, yang di awal-awal dia kata risalah ini adalah syarah bagi syair alim allamah muhaqqiq Syekh Azizi. Syekh Azizi punya lah ni bait syair ni. Man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. Kata syarahnya, inilah masuk Nazim radhiyallahu anhu pada menyebut masalah yang khilaf padanya, iaitu sebelum ni 5 masalah yang tiada khilaf dan 4 masalah yang ada khilaf. Dia kata perkara ini juga sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, antara kitab besarlah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia kata pensyarahnya iaitu penyusun masuk pula kepada menyebut beberapa masalah yang khilaf. Dan pada bait itu maknanya rangkap syair ini disebut 2 masalah, iaitu masalah ke-6 dan ke-7 dari keseluruhan. Pertamanya, seorang yang bersembahyang yang tertidur dalam tasyahud awal, letih doa 3 kali. Masa tahiyat awal tu dia tertidur. Muka surat berapa naskah ni? 147. Okey. Naskah saya ni naskah lama 104 ya. Jadi dia kata masalahnya seorang sembahyang tertidur ketika tasyahud awal. Masa duduk tahiyat awal dia tertidur. Tertidur pula dengan tetap 2 punggungnya. Maksud tetap 2 punggung ni, dia duduk tetap. Dia bukan sengek ke apa semua. Dia bila duduk tetap, dia punya permasalahan ni, orang ni dia keluar angin ke tak keluar angin, kalau duduk tetap ni selalunya dia sedar, dia tahu. Kalau tak duduk tetap, atas dasar itulah orang yang tertidur duduk tetap dia tak batal. Tapi kalau tak duduk tetap, tertidur batal. Termasuk jugalah orang yang dia tertidur di luar sembahyang, wuduk dia batal ke tak batal, ialah tengok kepada duduk dia.
Kalau dia duduk menyandar, dia tidak panggil duduk tetap. Sebab apa? Sebab kita takdirkan tempat dia sandar tiang tu, andaikan tiang tu kita buang, jatuh ke tak? Kalau dia bersandar, jatuhlah. Jatuh maknanya tak duduk tetap. Dia duduk tetap ni maknanya dia tak ada tiang, tak ada apa dia sandar, dia duduk. Duduk dia tadi tetap. Tu kalau bersandar dia tak kira duduk tetap. Itu sebab orang tertidur kadang masa khutbah Jumaat kata dia tertidur, lepas dia menyandar. Menyandar dia ambil wuduk semula ya. Tak payah duduk tu. Dah aku tak tidur. Tak tidur kadang bunyi dah keroh. Tapi tak tidur dia. Dah ada kok orang. Dah nak hoyak mana? Kita hoyak dah kita pun bunyi keroh dia tu kita nak tolong dia. Dia tak ngaku ikut dia. Dah hoyak-hoyak dah. Lepas lah kita, tapi kalau tak hoyak tak lepas kita. Nah, kita dengar dah keroh bunyi, kita pun kena hoyak ambil wuduk mula, ambil mai. Wah kata aku tak tidur. Tak apa tu. Nak hoyak mana? Kata aku dengar bunyi keroh dah tak tidur mu. Dah muka orang ada pesen nak buat mana? Baik lagi, dia duduk tasyahud tertidur dengan tetap dua punggungnya pada tempat duduk. Tidak terjaga dari tidurnya melainkan di akhir qiyam imam. Imam naik rakaat ketiga. Katakan sembahyang Isyak, masa tahiyat awal rakaat kedua, tahiyat awal dia tertidur. Imam bangun dia tak sedar. Dia duduk tertidur duduk gitu lah. Imam bangun dah. Masa imam tahiyat rakaat ketiga tu akhir dah nak turun. Ataupun sesudah ia tunduk rukuk dah. Imam dah rukuk dah, dia duduk tahiyat awal lagi. Itu satu masalah. Dia bagi surah dulu, kemudian dia akan bagi tahu hukum. Keduanya orang yang muqtadi. Muqtadi ni mengikut, yakni makmum, mendengar takbir imamnya bagi qiyam. Allahu Akbar, imam qiyam. Mungkin dia ni duduk tasyahud. Bagi qiyam tu dia dengar dah imam tu bangun, tetapi disangkanya bertakbir untuk duduk tasyahud. Maka ia pun duduk bagi tasyahud. Maknanya ni bagi orang yang sembahyang mungkin rakaat ketiga. Rakaat ketiga ni tak ada tasyahud dah. Bangun ya. Tapi dia menyangka imam tu masa duduk dari sujud kedua tu ingat bangun nak duduk tasyahud. Rakaat ketiga mana duduk? Duduk istirahat adalah sunat duduk sekejap bangun untuk rakaat ketiga. Dia sangka imam duduk tasyahud, dia pun duduk tasyahud. Maka ia duduk bagi tasyahud, kemudian imam bertakbir untuk rukuk, dan di duduk tu mungkin tertidur, duduk istirahat imam tadi terus bangun naik rakaat ketiga, dia duduk sangka duduk, dia pun duduk tertidur. Ia menyangka bertakbir untuk qiyam dari tasyahud awal. Imam takbir rukuk dah. Dia menyangka imam takbir untuk qiyam dari tasyahud awal, kemudian dia pun sedar bahawa takbir imam itu sebenarnya bagi rukuk dah. Dia tertidur rupanya. Tinggal dah. Jadi dua rupa masalah ini berlaku khilaf antara Syekh Ibnu Hajar Haytami dan Syekh Syihab Ramli. Apa ikhtilaf mereka? Menurut Syekh Ramli, ia dianggap orang muwafiq juga, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Bermakna dia pergi bangun ya. Bangun, baca Fatihah, pergi rukun ikut, dikira orang yang masih bersama imam. Orang yang masih, dia panggil apa tu? Menurut. Maknanya muwafiq lagi. Dia tidak tertinggal. Dia masbuk tertinggal. Muwafiq ni mengikut. Tu dia bezanya muwafiq masbuk tu. Tak, muwafiq mengikut. Masbuk tertinggal atau ditinggal. Jadi mengikut Ibnu Hajar Haytami, dia masih muwafiq. Maknanya kerana dimaafkan tertidur dia tadi. Dia kalau sengaja, tak ada orang nak tidur dalam sembahyang, dia balik rumah tidur. Apa nak tidur dalam sembahyang ni? Ni waktu sembahyang dia tak sedar, dia letih kali. Bukan sengaja nak tidur. Paling-paling tidak pun dulu lepas sembahyang. Ni tertidur. Jadi bagi Imam Ibnu Hajar tadi dianggap muwafiq dan dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang, maka dia sambung ya. Dikira mengikut imam juga walaupun tertinggal lebih daripada 3 rukun. Sebab poin dia hak kita baca yang lepas, kalau orang tertinggal 3 rukun dia tidak kira muwafiq. Dia kira masbuk, dia kena tinggalkan dia punya gerakan dan dia ikut imam, maka dia kena tambah ya rakaat. Kalau ikut poin sebelum.
Tapi keadaan ni berlaku bukan sengaja dia tertidur, kata Imam Ibnu Hajar, dimaafkan. Maka dia kira bangun sambung ya. Dan menurut Syekh Ibnu Hajar, menurut Syekh Ramli tadi, menurut Syekh Ramli, dia ni orang muafiq lagi. Maknanya dia terus saja, sambung saja walaupun tertinggal lebih 3 rukun yang panjang. Dan menurut Syekh Ibnu Hajar Haitami pula, masalah ini dihubungkan, maknanya disamakan, dikiaskan kepada orang yang masbuk juga. Maka dia kena ikut ya imam, maka tambah 1 rakaat yang dia terlepas. Dah moga dia duduk kat tahiyat, patut dia bangun atas. Imam dah bangun, imam dah baca, imam dah pergi rukuk. Maknanya dia kena bangun pergi rukuk. Rakaat tak dapat lah, tambah je lah nanti. Nah gitu. Kalau kata Ibnu Hajar, kata Imam Ramli, dia dimaaf dan dia walaupun lebih 3 rukuk panjang, dia dimaaf dan dia meneruskan. Ibnu Hajar kata tak, masalah ni dihubungkan atau dikiaskan kepada orang yang masbuk, maka tiada mesti baginya membaca Fatihah, melainkan sekadar yang dapat dibaca jua dan wajib mengikut imamnya seperti orang masbuk. Jika tengok keadaan, kata Imam Ramli tadi, dia kena bangun, dia kena baca sampai habis lah, dikira orang yang muafiq. Tapi Ibnu Hajar kata tak, dia macam hukum masbuk, maknanya dia bangun sekadar mana dia boleh baca sampai imam masih rukuk tu, dia pergi dan dengan imam. Kalau kata setakat mana dia baca dan dia bersama imam tu sempat untuk rukuk, tu dia kata maka tiada menurut Syekh Ibnu Hajar pula masalah ni dihubung, maka tiada mesti, tak mesti ni tak wajib baginya baca Fatihah, melainkan sekadar dapat baca jua dan wajib mengikut imamnya seperti orang masbuk. Tengok, jika dapat rukuk bersama imam dengan tamakninah. Dengan tamakninah ni sekurang-kurang subhanallah, dia tengok imam masih rukuk, dia pun dapat rukuk. Dia bangun sekejap, dia pun pergi rukuk dengan imam. Masa rukuk tu qadar bacaan subhanallah ataupun sekurang-kurang sekali subhana rabbiyal azim. Itu dapat dah tamakninah tu. Dia tamakninah ni tak semesti baca pun. Maknanya qadar subhanallah. Nah, kita duduk rukuk qadar subhanallah, dapat dah tamakninah tu. Bila dia dapat dah qadar tamakninah, imam barulah bangun. Dari rukuk tadi. Tu kata dia mesti dapat rukuk bersama imam dengan qadar tamakninah sebelum dia mengangkat kepala dari rukuknya. Kalau begitu keadaan, dapatlah rakaatnya. Rakaat dapat. Hak tadi dia maafkan tu, dia boleh teruskan sembahyang, tapi nampak macam celaru sikit lah, tak ikut imam. Moga dia sambungnya, dia baca lagi Fatihah, imam pergi rukuk dah. Nanti mungkin imam iktidah, dia baru nak pergi rukuk, jadi macam nampak tu sikit lah. Tapi bagi Ibnu Hajar tak, ikut ya imam. Dan dia kira rakaat dapat jika dia sempat rukuk tadi bersama imam dengan kadar tamakninah. Tak perlu, tak wajib baca Fatihah. Dikira hukum masbuk. Kalau muafiq memang kena baca. Dapatlah rakaatnya, dan jika tidak, maknanya jika tidak sempat rukuk dan tamakninah bersama imam, maka tidak dapatlah rakaatnya seperti yang akan dibicarakan. Maka dia kena tambah juga macam hak tadi, teruskan sembahyang je. Tapi hak ni tengok dapat ke tak rukuk bersama imam dengan qadar tamakninah. Kalau dapat rakaat, tak dapat rakaat. Masalah ke-8. Kemudian penyusun rahimahullah Syekh Azizi tadi tak? Dia tulis di awal tu adalah Syekh Muhaqqiq Syekh Azizi. Kadzalladzi yukammilu tasyahuda ba'da imami qama minhu qasida. Demikian juga orang yang hendak menyempurnakan tasyahud awalnya selepas imam bangkit darinya untuk qiyam. Duduk tasyahud awal, imam nak bangun untuk qiyam, dia masih tak habis lagi bacaan tasyahud. Kata pensyarahnya, rupa masalah ini, iaitu masalah ke-8 ni, ialah makmum duduk bersama imam membaca tasyahud awal. Manakala imam bangun darinya untuk qiyam, pergi rakaat ketiga dah lah. Makmum tidak ikut imam kerana ingin menyempurnakan bacaan tasyahud. Dia sebenarnya dia tak habiskan bacaan tasyahud, tak apa, bangun ya. Sebab dalam sembahyang berjemaah ni, terutama benda-benda yang sunat, kita tak perlu ambil
buat habis ke dak. Terus kita kerana mengikut imam tu lebih aula. Dia mendapat yang sempurna dipanggil. Sempurna mengikut imam bila kita ikut belakang. Jadi satu, yang kedua pula, kalau kena tempat-tempat tu yang ada orang mazhab lain. Kita pergi Mekah, orang mazhab Hanafi ada. Dalam mazhab Hanafi, makmum wajib kena ikut imam belakang. Tak perlu baca pun. Jadi tengok kepada dia, kepada kita ni, tengok jadi berasa kepelikan lah moga dalam mazhab dia gitu. Jadi meraihkan mazhab lain pun adalah sunat tambahan. Mungkin kita terlepas sunat ni, tapi dalam meraihkan orang mazhab lain, kita dapat sunat lain pula. Dia kadang-kadang kok ni tak dapat, kok lain dapat. Tu sebab kira sembahyang berjemaah ni, kita bagi tumpuan ikut imam. Melainkanlah hak Fatihah kena habis-habislah. Dulu hak tu muka wajib. Kita dalam mazhab Syafi'i, hak selain Fatihah. Selain Fatihah tu maknanya bacaan-bacaan sunat ya, cuma tahiyat awal tu dia adalah sunat ab'ad. Tu pun sunat juga. Sunat ab'ad pun. Jadi kalau kata keadaan ni cerita keadaan. Kalaulah kita berada keadaan ini, tak perlu kita teruskanlah. Kita ikut imam ya, tak habis dah apa tahiyat tu. Bukan tahiyat yang rukun, bukan wajib pun. Ikut imam tu lebih sempurna gitu, kena pegang. Dia kadang-kadang permasalahan ni bila berlaku, ulama nak menyelesaikan juga masalah tu. Tapi kalau bagi kita, tak perlu cari masalah lah. Dia kalau diteruskan juga, dia akan wujud permasalahan. Masalah pula ulama khilaf pula. Kita keluar daripada khilaf, tak usah wujudkan permasalahan. Gitu ya. Baik. Jadi dia kata, bila manakala imam bangun darinya dari duduk tasyahud awal untuk qiyam, makmum tidak ikut imam kerana ingin menyempurnakan tasyahud awal. Bila dia bangkit, berdiri betul, didapati imam sedang rukuk dah. Dia nak habis, tak habis-habis dia baca tahiyat awal, imam pergi berdiri dah, nak habis baca Fatihah, nak rukuk, dia baru bangun. Ataupun hampir nak rukuk dah, nak habis baca dah, dia baru bangun. Maka kata Syekh Ramli, ia dihubungkan kepada orang muwafiq juga. Dikira orang muwafiq diteruskan juga. Terus baca ya, tertinggal tak apa. Jadi kalau tengok permasalahan tadi dan permasalahan ni sama. Bagi Imam Syekh Ramli, terus baca. Tapi bagi Ibnu Hajar, tak tu. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukuk yang panjang pun. Dan kata Syekh Ibnu Hajar pula, ia sama dengan masalah orang yang ketinggalan dengan ketiadaan maaf tadi, maka tiada dimaafkan dia melainkan dia orang muwafiq. Tetapi ia meninggalkan membacanya dengan sengaja, maka tiada dimaafkan. Sebab dia tak baca. Kalau dia bangun, dia nak ikut imam pergi rukuk, bermakna dia tak baca. Dimaafkan dia melainkan dia orang muwafiq. Tetapi ia meninggalkan membacanya dengan sengaja, maka tiada dimaaf ketinggalan 3 rukun. Jika ia dapat menyempurnakan Fatihah dan rukuk sebelum imam turun kepada sujud, dikira dapatlah rakaatnya. Dan jika dia tidak dapat sempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, hendaklah ia berniat mufaraqah untuk nak jagakan sembahyang dia. Sebab dia dah terpisah banyak dah dengan imam. Bila terpisah banyak, dia kena niat mufaraqah supaya dia selamatlah, tak payah sembahyang mula. Kalau dia tak niat, dia tak niat mufaraqah dengan imam. Dia duk kata ikut imam, tapi dia ikut apa? Duk lebih pada banyak rukun dah tinggal tu. Orang ikut ni dia tak tinggal. Tu masalah. Kemudian ia lakukanlah tertib sembahyang dirinya. Maknanya perhabislah. Jika ia menyalahi yang demikian, kalau dia tak mufaraqah, tapi dia tak ikut imam juga, nak perhabis juga baca dia, maka batal sembahyang. Sebab apa? Niat ikut imam tapi tak ikut imam. Lepas tu pula menyalahi ataupun berkhilaf pula dengan 3 rukun pula yang panjang. Ikut imam pesi mana lagu tu? Tu kena ikut tu. Tu sebab kata tadi, kalaulah dia ni keadaan dia masa tahiyat dia tak sempat nak habis, imam bangun, dia bangun ikutlah. Tak timbullah masalah. Tu. Tapi itu kata para ahli fuqaha ni, masya-Allah dah. Kalau kiranya dia kerah, ya tak payah duduk kata boleh tak boleh mubarakah, kira tak jadi dah. Mu nak mayang ikut imam kan, ikut sudah. Gitu. Kalau muda-muda kita. Tapi tengok para masyayikh ni dicari jalan. Kalau gini lagu ni berlaku juga, nak buat lagu mana? Itu kata mereka ni merah otak, buat susah payah, cari hukum, buat keluar hujah sebagai untuk kemudahan kita. Tapi kadang ada kita ni ngaji pun tak sih. Hak ulama siap dah tu, susah payah dia buat tu. Nak cari hukum, nak buat tubik tu. Kita ni mudah lah ni, buka ambil baca ya.
Macam kata makanan orang dah masuk habis dah. Dah. Suap ya buh dalam mulut tu. Ini hak suap pun nak tunggu orang suap juga ke? Oh, paruk tu. Ya, paruk berdoa. Ha. Kemudian penyusul rahimahullah yang dirahmati mengisyaratkan 3 masalah yang terkemudian yang khilaf itu dengan katanya wal khalfu fi awakhiril masaili muhaqqiqun fala takun bighafili. Bila engkau mengetahui, saya baca tu ada alunan dia tu. Kita dalam baca syair ni dia ada 16 alunan. Dia panggil 16 bahar. Yang saya baca tu alunan tu bahar rajaz. Kebanyakan syair-syair dengan rajaz lah. Dia ada rajaz ni mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Pak. 12. Lepas tu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Pak ni ya. Wal khalfu fi awakhiril masaili. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Bukan saja-saja baca tu. Lepas tu muhaqqiqun mustaf'ilun fala takun mustaf'ilun bighafili mustaf'ilun. Dia ada ilmu dia. Dan ilmu bahar ataupun ilmu arud qawafi ni dalam bahasa Arab ada 15 jurusan. Antaranya ilmu syair. Dalam syair ni dia ada arud qawafi. Arud qawafi ni ya Allah. Lam tu ada nama dia tu. Bighafilin. Bighafilin tu, lam tu ada nama dia, fa ada nama dia. Fa dengan lam tu dua-dua berbaris. Andai kata di tempat fa tu ada alif atau ya atau waw yang tidak berbaris, dia ada nama lain pula. Lepas pada tu, dia punya bermula dari bighafilin tu, satu perkataan tu ada nama dia. Dan keseluruhan muhaqqiqun fala takun bighafilin ada nama dia. Dia panggil ada sadar, ada ajaz. Kalau wal khalfu fi awakhiril masaili ni dipanggil sadar. Lepas tu sadar muhaqqiqun fala takun bighafili dipanggil ajaz. Sadar, ajaz, dan dipanggil dua ni adalah dua pembukaan pintu ataupun dipanggil misra'an. Itu dalam dalam ilmu arud tak apalah, tinggal kita royak pun tak boleh kau. Tapi nak royak kata ilmu ni luah tau. Allahu akbar. Kita pergi duduk tepi patang, lepas tu pergi petang, waktu petang. Angin tiup-tiup, tambah-tambah pergi kawasan ada sotong goreng kau, sotong celup tepung kau, makan, dah duduk relax, orang tak ada kerja lah. Duduk dapat angin, sedap dah duduk tepi laut tu dapat angin, tapi cuba nyelam masuk. Lagi boleh tengok keajaiban, kecantikan, keelokan. Lagi selam, lagi dalam, lagi banyak. Sehingga kalau di dasar-dasar itu, ada mutiara-mutiara yang boleh didapati. Itu sebab ilmu agama ni kita tengok luar tu nampak comel dah. Cuma masuk dalam lagi. Nyelam lagi. Lagi banyak lagi kelebihan. Itu sebab lagi ngaji lagi tak tahu. Dia kalau kata aku tahu dah tu biasanya tak lama dah. Dia tahu dah ni pintu ilmu tertutup. Bila orang dia kata aku tahu dah ni pintu ilmu tertutup. Kemarin saya pergi hadir bengkel fiqh muamalat di Batangkali. Tu pun benda tu baru tahu. Tahu tu bila jumpa kawan di Kuala Terengganu, dia kata setiap minggu kedua ada ustaz hari Sabtu Ahad. Kata, saya ni tak ada buat persiapan. Nak pergi tu kena batal tu. Mungkin bulan depan saya gilah untuk penuh. Dia penuh tu Sabtu Ahad penuh hari. Tapi gilah sehari pun sehari lah. Tu ada kawan kita pergi kata, Allah nak pergi jauh gitu mau nak pergi buat bengkel. Kata saya bukan pergi buat bengkel. Saya pergi jadi peserta bengkel. Kita nak kena belajar juga. Kadang ada benda yang kita kurang mahir. Tu dalam fiqh muamalat ni kan. Tambah-tambah sekarang Ustaz Abdul Manan yang buat daurah atau bengkel ni, dia gabungkan benda ada dalam kitab, benda tradisional dengan benda yang ada sekarang. Bank, perbankan, apa tu dia panggil orang. Hari ni lah. Mata wang kripto lah, apa semua tu dibincangkan habis. Supaya kita boleh tally dengan apa yang ada. Kalau tidak agama duduk dalam kitab. Dah muka dalam kitab tradisional. Tak ada yang ada luar lah ni, jual beli, apa semua luar. Tu macam kita buat semula ni, COD ni. Kena berhati-hati tau. COD ni, semoleknya lah kan. Semoleknya, elok jenis kita bayar dulu. Itu lebih selamat daripada bayar kemudian. Sebab, dia akan timbul masalah, kita angkat awal, nanti sampai barang tu nak kira gana. Orang tu nak angkat pula kau. Tu timbul permasalahan. Kalau kata kita angkat awal, bila angkat awal, barang yang dah bawa tu dia tidak dalam jaminan rider. Kalau rusak kita tak boleh dapat apa-apa. Tapi kalau kita tak angkat awal,
Selagi tak sampai barang, kita tak akad, maka itu dalam tanggungan jaminan dia. Tu tak sama. Kalau tidak, hukum tak tahu, dia jadi balah. Aku tak besar, dia ni buat marifat. Ada pesan dah. Tak jadilah, tak kira lah apa, pasal kita hukum tentang tu tak tahu. Tu penting kena tahu juga. Kita akan datang insya-Allah, kita buatlah fiqh muamalat ni. Sebab apa? Muamalat ni benda sehari-hari, jual, beli, pinjam, sewa, kita buat setiap hari. Tapi ilmu tentangnya banyak yang tak tahu. Sekurang-kurang kita ambil hak lapis awal, apa tahu apa yang ni, hak asal-asal rukun. Hak dalam-dalam tu tak payah lagi lah, kan? Biar kita punya kehidupan ni semuanya disertai dengan buat dengan ilmu. Bila buat dengan ilmu, dia jadi amal. Bila jadi amal, Allah Ta'ala terima, dia jadi pahala. Kalau tidak, duk harap pahala tapi buat dengan tanpa ilmu, tak jadi, tak dapat. Baik. Bila engkau mengetahui apa yang berlaku padanya, janganlah engkau lupakan khilaf pada 3 masalah terakhir adalah nyata. Dan pensyarahnya menyebut sesungguhnya engkau telah mengetahui apa yang terdapat padanya, maka janganlah engkau lupakan. Masalah ke-9, dan dihubungkan kepada aturan 2 masalah yang pertama tadi, daripada 3 masalah itu, serta masalah yang ketiga yang berlaku khilaf padanya, ialah masalah orang yang lupa bahawa dia mengikut imam. Umpamanya ketika ia dalam sujud, kemudian dia teringat bahawa dirinya adalah makmum. Bila ia berdiri daripada sujud, didapati imamnya telah rukuk dah. Sebelum tu dia tak khabar, terlepas baca Fatihah, ataupun imam hampir nak rukuk dah, kalau dia baca pun tak dan. Maka kata Alamah Syekh Imam Ramli, iaitu Syihab Ramli, hukumnya adalah seperti orang muafiq juga, teruskan bacaan, dia akan dapat juga. Dan kata Imam Syekh Ibnu Hajar, hukumnya seperti orang masbuk, dia kena ikut imam, tak perlu dia baca. Inilah semuanya hukum bagi orang muafiq. Maknanya antara khilaf Syekh Syihab Ramli dengan Ibnu Hajar ni antara dua. Syihab Ramli dia kata hukum muafiq teruskan baca, walaupun banyak khilaf dapat. Tapi Imam Ibnu Hajar tak, dia adalah dihukumkan hukum masbuk, maka dia terus ikut imam ya. Hukum orang masbuk pula, tu tadi adalah 9 permasalahan orang-orang muafiq. Cuma lagi ada ikhtilaf yang 3 masalah tu. Masalah 7, 8, 9 tu yang berlaku ikhtilaf. Kata Imam Syihab Ramli, dia dihukum hukum muafiq sebab tu duduk dalam bab muafiq tu. Cuma khilaf Ibnu Hajar kata tak. 3 permasalahan tu, masalah 7, 8, 9 dihukumkan dengan hukum masbuk. Ni baru nak bincang masbuk. Cuma sana ada khilaf. Ada khilaf sebab tu pendapat Imam Ramli disebut dulu. Sebab apa? Sebab bab yang kita bincang sebelum ni bab muafiq. Jadi pendapat Imam Ramli, orang tadi walaupun tertinggal, dia tetap muwafiq. Maksud muwafiq ni, orang yang tunggu imam dan dia tidak tertinggal, maka dia kena teruskan bacaan walaupun tertinggal lah. Oleh kerana itu, bukan berlaku sokmo atas dasar jarang-jarang, dan dia dimaafkan walaupun tertinggal 3 rukun panjang. Dia terus baca juga. Tapi kalau dalam keadaan gitu, nak baca juga terus pun janganlah duk baca lambat-lambat. Dah lah tinggal dah tau. Bacalah cepat-cepat sikit. Dah tinggal ni. Baik. Hukum orang masbuk. Sekarang masuk pula kita pada membicarakan hukum orang yang masbuk. Masbuk ni tertinggal lah. Maksud masbuk tu didahului. Sabaqa yasbiqu sabqan wa masbuqan. Didahului. Orang masbuk adalah lawan orang muafiq. Orang muafiq itu menyertai. Masbuk didahului. Lawanlah dua tu. Iaitu orang yang menjadi makmum kepada seorang imam, tetapi tidak memperoleh masa yang memadai untuk membaca Fatihah dengan kadar pertengahan, iaitu kadar sederhana. Maka dia didahului lah. Diawalkan. Imam pergi depan dah. Tertinggallah dia. Itu kata masbuk. Bukan dinisbahkan kepada bacaan dirinya, tapi kena nisbah bacaan sederhana yang standard biasa bagi orang-orang lain pun. Kalau tengok pada dia, jenis dia baca lambat, parut ah. Dia tak boleh tengok pada dia, tengok pada hak bacaan biasa, standard biasa. Bukan nisbah pada dirinya dan bukan juga dinisbah kepada bacaan imam, sama ada imam berada pada rakaat pertama atau ke rakaat yang lain. Kerana masbuk ini boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat dalam 4 rakaat.
Tapi selalunya yang berlaku masbuk pada rakaat pertama bagi dia lah. Dia mari-mari imam mayan dah. Dia mari-mari 2 rakaat dah. Itu dikira masbuk selalunya. Tapi kadang ada orang masbuk setiap rakaat jadi. Ni selalunya kes bacaan lambat ya. Jadi kita jangan jadikan tabiat. Kok jenis baca terlampau lambat ni, melainkan kita main seorang. Tapi rugilah. Tak, semayang seorang dapat semayang jemaah 25-27. Tak, kalau nak betul lagi kadang-kadang qadar dia nak pergi semayang tadi susah, payah. Dan kalau qadar susah payah tu lagi tambah nilai dia tu. Dari bila mari dah kena tengok pada kebiasaan. Tak, kalau dia jenis baca lambat kena belajar untuk baca cepat. Cepatkan baca. Nak baca lambat beres. Tapi main seorang di rumah ataupun masa tahajud. Tahajud tak apa baca lambat. Supaya apa? Kita nak perhati makna kalimah satu-satu dah. Macam baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati tak? Dengan bantuan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi dalam hati. Luar baca, lambat-lambat dalam hati nak ambil makna-makna. Baru nak jadi dia panggil sembahyang yang khusyuk. Kalau nak buat masa biasa gini, dengan kita tak biasa nak buat. Nak buat, orang tinggal habis ya. Nak ambil so tak ada. Tu maknanya maya tahajud di rumah boleh buat. Latihan lah peringkat awal. Tapi kalau ada orang Allah bisa tegal biasa, dah dia beres je. Nabi SAW para sahabat mayang biasa pun khusyuk. Moga dia jadi biasa dah. Lepas pula dia tu bahasa Arab dia dah. Baca bahasa dia dah. Kita ni bahasa mungkin bahasa lain. Baik. Sebab berlakunya masbuk, dia bagi situ ada 3. Pertama, seorang boleh terjadi masbuk disebab berlakunya kesesakan atau lambat dalam gerak-gerinya. Dia lah. Dia lambat. Kedua, boleh penyebab jadi masbuk. Setengah dari orang masbuk itu ialah orang yang dia asalnya muafiq, yang telah lalu, yang disebabkan terpaksa mengerjakan mengikut tertib sembahyangnya. Tiba-tiba bila dia bangun untuk qiyam didapati imam telah rukuk. Dia jadi apa tadilah tu ada masalah tertidur ke, terlambat ke, terlupa, terlupa tu. Jadi masbuk. Asalnya dia tak masbuk. Ataupun hampir kepada rukuk dah, bangun-bangun dah, rukuk dah Ataupun nak rukuk dah dia nak baca Fatihah lagi. Maka dia dihukum sebagai orang yang masbuk jua. Ni pun ada keadaan dia tertinggal, sama keadaan dia berlambat, atau yang ketiga sebab jadi masbuk ni. Dan setengah dari makmum yang dihukumkan sebagai masbuk itu adalah disebabkan perlakuan kebanyakan imam yang mempercepatkan bacaan. Imam terlampau cepat. Tu sebab imam-imam selalunya disunat dia lambatkan bacaan. Ada tempat-tempat disunatkan tunggu lagi. Terutama kita semayang, baca dah surah Fatihah habis, surah habis. Mana nak rukuk dah ni. Nak rukuk, bunyi selipar, bunyi orang basuh. Ni satu lagi hal ni. Satu hal, kita hak makmum ni, kalau kita mari lambat, kita jangan lambat-lambat. Sebab kadang-kadang imam dia nak tunggu kita. Ada tempat-tempat. Sebab disunatkan bagi imam menunggu sekejap. Jadi dah imam tunggu dah, dia buat lambat, loleh-loleh pula. Itu masalah, imam bila dia ni nak naik? Tak naik lagi. Aku nak tunggu dah nak dapat sunat. Tak boleh tu. Dia kena kita faham. Orang tak belajar lain lah. Orang belajar kita faham. Kalau kita mari, hak terlambat dah, kita kena bersegera naik. Bersegera naik. Bila bersegera naik, Allahu Akbar, kita pun dapat dengan imam. Ataupun imam pergi rukuk dah. Imam rukuk mesti dapat lagi, kita takbir, kita pergi rukuk. Jadi imam rukuk dah dengan bunyi selipar, imam jangan bangun lagi. Baca banyak sikit lagi. Jadi makmum pun tahu, jangan imam ni apa duk rukuk panjang-panjang ni. Tahu tu ada orang mari kot. Dia nak bagi orang yang mari tu dapat rakaat. Sebab bila orang nak tu naik, takbir Allahu Akbar, rukuk dengan imam sempat tamakninah, dapat rakaat. Masbuk. Tu antara tempat yang imam sunat dia tunggu sekejap makmum tu. Makmum yang mari lambat. Biar kita dua-dua pihak tahulah. Pihak makmum pun tahu. Dia kena buat cepat-cepat. Jangan duk tunggu lambat tu. Imam duk tunggu tu. Imam pun tunggu sekejap. Jangan sedang molek dia masuk-masuk, tung lalu dia. Pergi. Awak bangun dah. Tak dah lah dia. Dah. Biar dapatlah sikit. Masing-masing kena tahulah keadaan masing-masing. Baik. Tu 3 lah. 3 sebab yang boleh berlakunya masbuk. Makmum masbuk yang luput rakaatnya.
bagi makmum yang masbuk, jika kerana hendak menyempurnakan Fatihah, ia ketinggalan hingga imamnya rukuk kemudian bangkit dari rukuk, atau ia turut rukuk bersama imamnya tetapi tidak sempat mendapat tamakninah untuk sekurang-kurang rukuk sebelum imam bangkit dari rukuk, maka luputlah rakaatnya. Maknanya dia tak dapat rakaat. Orang-orang masbuk ni, dia nak dapat rakaat ni, rukuk dapat tamakninah bersama imam. Kalau berselisih tak dapat dah. Contohnya imam rukuk, kita pun takbir Allahu Akbar, kita pun rukuk. Takbir mula-mula takbir ihram. Dia bukan takbir tu sekaligus dah. Takbir ihram dulu, barulah Allahu Akbar pergi rukuk. Maksud kita Allahu Akbar tu imam bangun, selisih, dia tak dapat tu. Dia kalau dia rukuk sempat qadar subhanallah tamakninah, baru dapat rakaat gitu. Tu sebab imam kalau tengok orang baru takbir Allahu Akbar, tapi tak boleh kata imam kadang imam khusyuk doa, dia mana tahu dia tu mari lambat, kena puluh orang ramai hari Jumaat, mananya nak tahu orang mari lambat duduk belakang tu. Tu tak apalah. Tapi kalau yang dia sedar lah, dia tahu dia sedar, duduk belakang je baru bunyi dia takbir, sekejap biar dia dapat tamakninah bersama imam. Tamakninah qadar subhanallah, beres dah. Ataupun dia panggil apa, luputlah rakaat dan ia hendaklah mengikut imam. Dia teruskan ikut di mana imam berada dan hendaklah ditambah satu rakaat lagi selepas imam memberi salam, seperti yang disebut oleh Allamah Shibram Milsi atau Shibram Lisi. Disunatkan tidak menyibukkan dengan zikir-zikir. Sebab apa? Zikir-zikir ni sunat. Duk sibuk dengan sunat, hak rukun tak dapat. Jangan gitu. Sunat bagi orang masbuk tidak menyibukkan dengan membaca zikir yang sunat. Dia dah lah masbuk. Sebaiknya selepas takbiratul ihram, dia terus baca Fatihah. Jangan duk nak baca apa tu, iftitah lah, Allah Akbar kabira lagi. Kalau tu masa yang dari awal tak apalah. Masa panjang tak apalah. Ni dok ni, dia dah masbuk dah ni. Imam nak pergi rukuk dah ni. Terus Fatihah biar habis, biar rukuk tu dapat tamakninah dengan imam. Kecuali dia berpendapat dia sempat, kalau dia baca zikir pun yang sunat beserta Fatihah pun dia sempat lagi dengan imam punya rukuk qadar tamakninah, maka bolehlah dia lakukan, tak apalah. Kalau dia tahu imam ni memang pesen lambat ni. Dia baca iftitah dulu, kau baca Fatihah apa semua pun dan lagi rukuk dengan imam dapat tamakninah. Allah kalau dan. Kadang orang ni boleh tahu dah, kita dah dia panggil kita orang kampung. Imam kita pun kita tahu bacaan dia lambat kau, dia tunggu kau tak tunggu kau, tahu. Al-Fatihah ditanggung oleh imam serta mendapat rakaat ni bagi orang masbuk. Orang muafiq tak boleh. Sebab tu kalau macam Syihab Ramli, pendapat dia dalam 3 tadi, 789 tu bagi dia makmum ni muafiq. Muafiq tetap kena baca. Orang masbuk dia tak perlu baca tapi rakaat tetap dapat. Tu bagi masbuk. Pertama, apabila imam rukuk, makmum yang masbuk memulakan takbiratul ihram. Imam rukuk dah, dia mari-mari imam duduk rukuk, dia pun Allahu Akbar takbir, dia pun ikut imam. Kemudian terus membaca Fatihah tanpa menyibukkan dengan yang sunat. Ia hendaklah meninggalkan bacaannya yang wajib, turut rukuk bersama imam. Kerana apa? Imam duduk rukuk dah tu, tak perlu dibaca. Dia takbir Allahu Akbar pergi rukuk, dan rukuk tadi dapatlah qadar subhanallah bersama imam, dapat rakaat. Lepas tu Fatihah dia lagu mana? Fatihah dia imam lah yang tanggung. Itu bagi orang masbuk. Tu sebab masa saya dengan Ustaz Abdul Fattah Mudir di Kubang Bujuk, kita jadi imam di Jepun. Bila jadi imam Jepun, ada masa saya kata saya nak pergi ke Fuji, minta dia imamkanlah masa saya giliran. Dia kata anak ni malah kadang. Malah buat apa? Kalau selain tugas kat malahnya dia kata malah nanggung pupuk Hanafi. Dia sebab bila kita jadi imam kepada makmum mazhab Hanafi, makmum tu kalau 200 orang kita kena tanggung. Itu sebab orang mazhab Hanafi ni dia tak pergi sembahyang berjemaah rugi. Sebab apa? Kalau dia pergi, semua imam tanggung. Kalau dia sembahyang seorang, wajib baca. Tapi kalau sembahyang berjemaah, dia ni relax ya. Allahu Akbar, senyap. Tak payah baca apa, tak apa. Sunat lah adalah, sunat zikir, sunat baca Fatihah bagi dia. Dia, Fatihah dia imam tanggung, semua tanggung. Tak kira masbuk kau muafiq kau. Kita untuk masbuk imam tanggung, tapi untuk muafiq tak. Kena baca juga. Gitu. Jadi dia kata dan wajib turut rukuk bersama imam bila imam dah pergi rukuk.
ia hendaklah meninggalkan bacaannya, wajib turun rukuk bersama imam. Kerana keadaannya itu, wajib mengikut imam yang rukuk. Manakala Al-Fatihah atau sebahagian dari Fatihah dia sempat baca sebahagian imam rukuk, dia terus pergi rukuk. Sebahagian lagi itu akan ditanggung oleh imam dan ia mendapat rakaat tersebut. Dapat rakaat. Ni bagi orang masbuk. Kalau orang tu tetap muafiq, tak dapat, dia kena baca juga. Kedua keadaan, imam hak tanggung Fatihah ni, jika makmum yang masbuk lambat bacaan, maka keadaan begini tidak wajib dibaca selain dari yang sempat dibaca. Orang yang jenis pacing dia tak boleh nak buat. Suruhlah express kau pasang dia punya turbo kau kat tubuh dia tu, tak boleh kau. Dia pacing lambat. Ia berlainan dari masalah orang muafiq dahulu. Orang muafiq tetap kena baca. Kalau ni, dia ni muafiq ni dari awal, tapi pacing dia baca lambat. Kerana masalah ini dipermudahkan dan patutlah dipeliharakan halnya jua, tiada yang lain, maknanya untuk dia dapat pengkhususan. Berlainan halnya pada orang muafiq lain. Sekian juga apa yang disebut dalam masalah ini mengenai Fatihah. Maka orang yang jenis ni, ia memadai sekadar yang sempat dibaca. Qadar mana, qadar tu dia baca. Tak habis pun. Tak apa, dia dimaafkan dan imam tanggung dia. Dan tuntutan membacanya digugurkan, maka hukumnya seperti orang yang mendapat imam selepas bertakbir untuk rukuk, dia wajib turut rukuk bersama imam dan dia memperolehi rakaat. Orang masbuk itu wajib mengikut imam pada rukuk, sama ada sempat membaca sesuatu atau tidak sempat membaca Fatihah, dapatlah rakaat. Ingat, orang masbuk jangan duk sibuk nak baca. Takbir Allahu Akbar, ikut imam. Fatihah dia ditanggung. Tapi nak sibuk baca, kadang dia tak dapat. Rakaat tak dapat, Fatihah tak dapat, semua tak dapat. Itu sebab biar tahu. Dia ni masbuk, imam dah takbir rukuk dah atau nak rukuk dah, kita mari Allahu Akbar, imam rukuk. Pergi rukuk. Sebab apa? Kita masbuk. Tapi orang daripada awal tadi dia tak kira masbuk, kecuali ni masalah. Pacing bacaan terlalu lambat, hukum dia macam masbuk walaupun dia tak masbuk. Bagi dia itulah khusus lah. Tapi jangan duk buat lambat pula. Dah. Di pacing tak lambat saja, nak pergi buat lambat tu tak boleh. Ni pacing, tak boleh nak ejah dah. Bagi dia dimaafkan lah. Habis. Ketiga, keadaan orang yang makmum ditanggung ita Fatihah dia tu, imam tanggung, ialah jika yang masbuk itu tidak sempat baca Fatihah ataupun sempat baca sebahagian saja, Fatihahnya itu ditanggung oleh imamnya dengan syarat imam itu suci, mutatahhir, dan bukan satu syarat imam yang dia boleh tanggung Fatihah makmum yang masbuk ataupun yang diberi rukhsah ni adalah imam yang suci sempurna. Maksud suci sempurna ni bukan hak bertayamum. Imam bertayamum tak boleh tanggung. Kena tahulah. Maknanya, dah air tak ada contoh kan. Air tak ada gitu. Dah tak ada air tak ada. Memang tak ada langsung. Dia nak semayang dah, waktu masuk dah. Kalau dia tak semayang juga, terlepas ni. Nak tunggu air tak ada ni. Dia pun bertayamum. Dia tayamum ni, orang yang semayang bertayamum ni, dia bukan dengan alat suci utama. Alat suci utama air, wuduk. Tapi alat suci yang diganti dengan tayamum, imam tayamum dia tak boleh tanggung makmum. Fatihah dia tak boleh ditanggung lah. Mungkin jarang berlaku, tapi kena tahu hukum tu. Maknanya imam dia tak boleh tanggung. Jadi kalau hak masbuk tu tak ada tanggungan, maknanya tak jadi rakaat lah. Dan satu lagi keadaan, dan bukanlah pada rakaat yang terlebih seperti rakaat kelima dah. Imam ni dia terlebih rakaat. Makmum ni mari hak terlebih rakaat tadi tu bagi imam tak apalah, moga imam tu dia 3-4 dia ambil 3. Tapi sebenarnya 4 dah. Hakikat. Maka lepas dia main 4 dia anggap 3, lepas tu dia pun bangun untuk rakaat yang dia anggap 4, tapi rakaat tu sebenarnya kelima dah. Masa rakaat tu ada seorang makmum baru mari takbir, tiba-tiba makmum pergi rukuk, maka makmum tu dia nak ikut imam yang rukuk sedangkan imam tu hak rakaat kelima dah. Maka Fatihah tu tak ditanggung. Sebab bukan rakaat asal. Rakaat tambahan dah. Tambahan tu pun atas dasar walaupun anggapan imam tu dia masih rakaat keempat, tapi hakikat sebenarnya dah. Hak tu tak tanggung. Dua keadaan tu kena ingat yang tak ditanggung. Maknanya imam tak akan tanggung makmum untuk Fatihah. Satu keadaan imam yang tidak suci sempurna. Maknanya dia dengan tayamum ya semayang. Yang kedua, imam hak dia terlebih rakaat, maka rakaat kelima jika ada makmum masuk dia masbuk, maka Fatihah dia tak ditanggung imam.
Jadi jika ia rukuk dengan tamakninah dengan sekurang-kurang rukuk bersama imam sebelum bangkit imamnya pun, jika makmum rukuk selepas imam mengangkat kepala dari rukuk kerana berusaha membaca Fatihah, luputlah rakaatnya. Keempat pula keadaan yang imam tanggung ialah jika makmum sibuk masyghul dengan membaca zikir yang sunat. Wajib dibaca Fatihah sekadar huruf membaca zikir yang sunat yang dilakukan atau qadar masa diamnya jika ia diam. Dalam keadaan demikian, ia hendaklah berijtihad menurut sangkaan yang biasa sama ada telah dibaca suatu atau tiada dari Fatihah pada rupa masalah ini. Maka jika ia telah membaca apa yang terwajib baginya dan dia turut rukuk bersama imamnya dengan yakin mendapat tamakninah, maka dapatlah rakaatnya. Dia kadang duk sibuk dengan zikir, kadang-kadang dia tak teringat duk zikir. Zikir juga banyak. Dan kadar zikir dia tu sama dengan kadar bacaan Fatihah. Kalau dia baca Fatihah separuh, maknanya kadar zikir dia tadi pun macam separuh. Ni pun antara orang yang diberi kalau kata imam pergi rukuk, dia ikut rukuk dan dia punya walaupun tak habis sempurna Fatihah dia imam tanggung. Ni 4 keadaan yang imam tanggung Fatihah. Jika imam mengangkat kepala dari rukuk dan makmum yang masbuk telah selesai membaca Fatihah atau ia gagal rukuk dengan tamakninah bersama imam, luput rakaat. Tu ya. Dia yang syarat nak dapat rakaat makmum masbuk ni ialah rukuk dia qadar tamakninah tu bersama imam. Tu kata tadi kalau selisih dengan imam pun dia tak dapat. Dia baru pergi rukuk, tak dan nak subhanallah dapat tamakninah, imam bangun dah. Dia baru sampai imam bangun dah tu tak dapat lagi tamakninah. Dia tamakninah sekadar subhanallah baru imam bangun. Tak apa ah, dapat ah. Kalau kata selisih, dia baru sampai rukuk, tak dan nak qadar subhanallah, imam dah bangun, maka tak dapat. Hukum bagi makmum yang masbuk yang belum sempurna Fatihah, tetapi imam sudah angkat kepala dari rukuk. Dia sepatutnya habis Fatihah, dia pergi rukuk, sempat bersama imam, imam bangun baru dia dapat. Tapi ni tak, dia baru Fatihah, dia nak rukuk, imam bangun dah. Jika imam mengangkat kepalanya dari rukuk sedangkan makmum yang masbuk belum lagi menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Itu sebab nama makmum masbuk lagi. Masbuk ni tak perlu dia, lagi terus ikut ya. Tapi nak baca kok. Ia dimestikan meniat mufaraqah. Tak berpisah imam, maknanya tak dapat pahala berjemaah lah. Seperti yang dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar pada kitab Minhajul Qawim. Kitab Minhajul Qawim ni syarah kepada Hadrami. Khatib Syurbini pula pada kitab Mughni Muhtaj dan Syekh Ramli pada kitab Nihayatul Muhtaj, menurut Syekh Islam ia tidak semestinya mufaraqah. Boleh juga ia tinggalkan rukuk, turut sujud bersama imam. Maka apa yang difahami dari percakapan Syekhul Islam itu ialah makmum itu dia dapat memilih antara dia nak niat mufaraqah, dia boleh sembahyang sendiri tapi pahala jemaah tak dapat. Atau dia nak pilih pergi ikut imam ya, tapi dia kena tambah rakaat sebab rakaat tu kira tak dapat. Muka rukuk tak sempat, dia terus lagi sujud dengan imam, dia masih mengikut imam, pahala jemaah dapat, hanya dia kena tambah rakaat. Baik dia tambah rakaat sebab pahala berjemaah dapat. Kalau dia niat mufaraqah, pahala jemaah tak dapat. Rugi ya. Mayang dengan jemaah dah. Dan meninggalkan tertib sembahyang dirinya, kemudian turun sujud mengikut imamnya. Dalam 2 kitab syarah kepada kitab Irsyad, Syekh Ibnu Hajar cenderung kepada pegangan tersebut, tetapi menghubungkan tu mengkiaskan kepada dengan orang yang ketinggalan dengan dimaaf. Maka dimaafkanlah ketinggalan hingga 3 rukuk yang panjang sekalipun. Hukum orang yang masbuk yang ghairah membaca sunat. Dia masbuk tapi duk sibuk nak baca sunat juga. Kita kena pegang gini ya. Kalau kita dah masbuk, tak perlu duk sibuk dengan hak sunat. Buat hak yang rukuknya. Moga sembahyang dengan orang ramai ni. Dan telah disalinkan pada kitab Tuhfah daripada kebanyakan ulama, orang yang masbuk yang ghairah nak baca zikir sunat, apabila imam rukuk tidak dimesti membaca Fatihah mengikut qadar yang luput disebabkan membaca yang sunat itu, tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rukuk. Menurutnya inilah yang dipilih, tetapi perhimpunan ijma' para ulama mutaakhirin lebih cenderung merajihkan, iaitu mengatakan kuat. Murajih ni mengatakan perkataan pendapat yang kuat kepadanya, dan mereka memanjangkan kepada mengambil dalil, iaitu istidlal dengannya. Dan sesungguhnya percakapan 2 syekh yang menghukumnya hingga akhir, apa yang ada padanya
sebenarnya adalah percakapan Syekh Ibnu Hajar, seolah-olah ia pergi balik, iaitu taradud, dia pun tak pasti antara percakapan ini tidak dimestikan membaca Fatihah qada yang luput. Dengan percakapan Syekh Islam tidak dimestikan mufaraqah. Dan antara percakapan yang terdahulu, demikian niat mufaraqah tu, iaitu dimestikan dengan niat mufaraqah, diambil daripada kitab Minhajul Qawim dan ia lebih cenderung kepadanya sekian. Jadi keadaan kita sekarang, pada saya lah, lebih baik kita ambil pandangan yang hak dapat juga imam tapi kita kena tambah rakaat. Lebih baik kita ambil itu sebab apa? Sebab kita bukan amal banyak pun. Kalau amal berjemaah ni kita tak ambil semayang, dengan cara kita mufaraqah, kita semayang sendiri tanpa dapat pahala jemaah, rugi ya. Tak. Semayang sama ya. Masa sama ya. Satu dapat pahala jemaah, satu tak dapat. Rugi ya, tak dapat. Tapi dia tak, yang tak dapat pahala jemaah, dia mufaraqah ni dia boleh buat ikut dia. Sambung ya semayang. Tapi hak nu kena tambah mungkin masa lebih lah. 3 minit, 4 minit lebih. Tak apa 3-4 minit dapat 25 kali ganda daripada orang hak mufaraqah. Jadi kita kena bijak lah. Ulama bagi benda tadi tu ada pilihan. Dan pilihan tu kita nak cari pilihan yang terbaik. Terbaik antara satu pahala dengan 25 atau 27, baik ambil 25. Kena tambah seraka apa? Berapa minit sangat. Kan? Habis. Jadi kita kena bertindak bijak gitu. Tatmimul masalah, penyempurnaan masalah. Penutup lah ni. Syak, adakah ia orang muafiq atau masbuk? Dia tak tahu dia ni muafiq ke dia masbuk. Dia tak tahu. Dia semayang dari awal dah. Tak tahu. Dah semayang dari awal muafiq lah. Dia kalau didahului dah mari-mari orang mayan dah, tu masbuk. Cuma walaupun dia muafiq, boleh jadi masbuk setiap rakaat. Kalau dia ni jenis baca terlampau lambat, itu boleh jadi. Tapi kalau kita yang biasa, bacaan biasa tak akan jadi masbuk setiap rakaat tu. Tu bagi sebahagian atau sesetengah orang. Maknanya masalah terpencil, bukan masalah yang banyak lah. Jika berlaku syak, adakah ia orang muafiq atau orang masbuk? Dalam kitab Tuhfah mencadangkan supaya dia berihtiyat. Ihtiyat ni ambil jalan selamat. Maka dia hendaklah menyalahi takhalluf imamnya kerana hendak menyempurnakan bacaan Fatihah. Dia kena ambil hukum dia tu muafiq. Kalau antara muafiq ke masbuk, ambil muafiq. Tapi kalau mari dah tengah-tengah mayan dah, dia tak ada syak dah tu, memang dia masbuk. Tapi kalau dari awal dia semayang, lepas tu dia kata dia ni pesen baca lambat, nak muafiq kau nak masbuk maka dia ambil muafiq lah. Sebab tu lebih selamat, maknanya dia akan teruskan sembahyang dia tu, kena baca Fatihah dia tu. Sebab kalau dia ambil masbuk, dia tak perlu baca Fatihah, ikut imam lebih aula bagi dia. Dan itu yang kenanya bagi orang yang masbuk. Orang masbuk dia terlambat, Fatihah dia ditanggung imamnya. Tu ya. Jadi kalau dia ambil ihtiyat, maka dia takhalluf imam, maknanya menyalahilah gerakan-gerakan tu. Kerana apa? Dia kena hendak menyempurna bacaan Fatihah, tetapi tidak dapat rakaat. Rakaat tak dapat sebab apa? Sebab dia bukan pasti dia tu adalah orang yang muafiq. Dia syak. Bila dia syak, Fatihah dia teruskan, rakaat pun tak dapat. Kena lebih lah, semayang pun kena lebih, baca pun kena habis. Demikian juga yang dipegang oleh Syekhul Islam. Dan jikalau tidak dapat disempurnakan Fatihahnya hingga imam itu turun kepada sujud, maka tatkala itu mestilah dia meniatkan mufaraqah. Jika dia tak niat, dia duduk lambat dengan dasar dia kata dia ni muafiq, tapi muafiq pun atas dasar syak. Jalan dia hanya kena mufaraqah saja. Kalau dia tak mufaraqah, batal semayang, bukan ada pilihan dah. Bandingannya seperti apa yang telah tersebut. Hak tadi ada pilihan. Maknanya dia tak ambil niat mufaraqah, dia boleh ambil hak kata dia teruskan tetapi tambah rakaat saja, terus ikut imam tambah rakaat. Tapi hak ni tak boleh. Sebab apa? Sebab asasnya tu adalah asas yang tidak pasti. Dia asas daripada syak je. Dia kalau asas tak pasti tak gagah. Manakala yang dipegang oleh Khatib Syurbini pula, pengarah Syurbini tu, Khatib Syurbini murni lah. Dan Syekh Syihab Ramli pula, ia diberi hukum seperti orang muafiq tadi, diberi pilihan. Maknanya kalau kita nak bagusnya ambil pendapat ni lah, pendapat yang ada pilihan. Sebab kita tak, kalau mufaraqah pahala jemaah tak dapat. Sembahyang berjemaah, mari masjid, tapi pahala jemaah tak dapat. Kes apa? Kes dia mufaraqah. Kena ingat mufaraqah tak dapat pahala jemaah. Tapi dia boleh selamatkan sembahyang dia ya. Sembahyang dia terus, tak perlu dia tambah, tak perlu dia sembahyang lain, tapi pahala jemaah tak dapat.
Jadi kalau mengikut Syekh Ramli dengan Khatib Syurbini, dia diberi hukum muafiq dan hendaklah dia lakukan menurut tertib sembahyang dirinya, dan ia akan mendapat rakaatnya selagi imam tidak berlalu melebihi 3 rukun yang panjang. Dengan pendapat ini juga difatwakan oleh Syekh Ramli, dan ternyata pendapat Imdad pun condong kepadanya pendapat ini. Dan Allah jua yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala afdalil makhluqat kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat dan sejahtera Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan pujian itu bagi Allah pada awal dan akhirnya, zahir dan batinnya, pemberi rahmat dan sejahtera ke atas sebaik-baik makhluk pada setiap kali para penzikir menyebutnya, dan pada setiap kali pelupa-lupa itu lupa menyebutnya, dan juga ke atas ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, isteri-isterinya, dan keturunannya yang suci. Maha suci Tuhan engkau, Tuhan yang mempunyai kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan, dan selamat sejahteralah sekalian Rasul, dan pujian itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Fakir kepada Allah, iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, telah selesai menterjemahkan risalah ini, risalah Bahjatul Mardiyah yang kedua lah, bukan Muniyah beda sebelum ni. Menterjemahkan risalah ini, iaitu risalah Bahjah Mardiyah, pada waktu asar, hari Selasa, 14 hari bulan Syawal, tahun 1259. Maknanya 200 tahun lepas lah. 259, tak sampai 200 lah. Tak sampai 200. Sebab saya sekarang 1447 tau. Esok lusa ni 1448. Di negeri Mekah Al-Musyarrafah yang dia terjemahkan, yang dimuliakan Allah Ta'ala, wahai Tuhan, perkenankanlah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita habis kitab ni, dan kita akan datang, kita baca minggu depan tu bermula kitab Matla'ul Badrain. Dan Matla' ni mungkin kita bagi ruang sikit lah kalau ada soalan. Satu. Yang kedua, dia ni adalah kitab di antara yang menjadi rujukan fatwa-fatwa di Malaysia. Jadi fatwa kebanyakan ambil rujukan kitab dia.